saya balik pada Brunei. Nampak saya bawa balik apa? Pergi kat depa seorang satu. Main ni Zat. Saya bawa balik pada Brunei. Daripada Brunei kita bawa balik ni. Saya nak perfume. Ni import daripada luar negara. Orang Malaysia tak dapat lagi pakai. Hampa yang dapat pakai lu. Saya nak bagi depa test seorang satu. Depa kena pejam mata, depa tak boleh tengok warna tu. Alright. So kita ambil warna ni dulu. Office. Amboi office. Tak mau office. Oi, ini beli kat Cibet. Oh, yang ni gentleman lah. Dia pilih warna putih, Zulian. Ni bawangan dia. Treble putih tak? Pun pula pilih Cecilian, warna pink. Togo pilih Goshen. So cita rasa depa tak sama, berbeza. Tu ambil gambar seorang tu. Beli pada sana. Wangian yang pertama. Ni, mai Zat nak beritahu gambar. Amboi dapat terus nak belah. Pertama dekat Malaysia hampa yang dapat. Orang first Brunei dapat dah. Orang Malaysia hampa orang pertama. Kotak dah macam mana? Nah, ambil satu. Cun. Mai balik. Dah ikut settle. Konten. Okey, selesai. Kereta konten gila, ingat murah beli. Macam tu je. Nak ambil seorang tu dah. Merajuk pula. Mana tak apa ni? Ping. Say thank you dekat Zainal sebab dia kata dia nak bagi dekat staff Koyung untuk bau cita rasa yang mana yang paling best untuk hampa dan bagi kat depa seorang satu. So say thank you dekat. Terima kasih Zainal. Terima kasih. Zainal, jagakan hidup kami. Menyegarkan hidup hampa tu. Apa menyegarkan hidup? Wangian yang menyegarkan. Okay? Thank you Zainal Perfume.